Hai, Assalamualaikum. Saya Syamla Nur Azizi dan macam biasa, episod kali ini dalam MH Takkan Tak Reset yang dibawakan oleh Kenanga Investor Berhad. Macam biasa, kita akan bawakan artis-artis yang terkemuka, yang popular untuk mereka sharekan kepada kita tentang kehidupan, tentang perubahan, mungkin beberapa pengalaman yang kita boleh manfaatkan untuk orang di luar sana. Dan kalau kita nak cerita pada episod kali ini ni, saya rasa mungkin kita akan berdekah banyak ni. Pastinya orang yang kita akan berjumpa pada hari ini adalah seorang pelakon, penyanyi yang sangat popular. Tak lagi, tak bukan, Nabila Razali. Hai, Assalamualaikum. Hai, selamat Ramadan Nabila. Salam okay. Ramadan. Right. Sihat ke macam suara tu sengau je? Tak, memang plan datang hari ni nak bagi suara sesengau je ni. Macam abang-abang sikit lah. Karakter mana yang kat TikTok yang you ambil ni? Tak tahu, ada banyak karakter dah dekat TikTok tu. Okay. So Nabila, bila kita dah bawa you ke sini sambil-sambil kita santai berborak kan, mungkin you boleh sharekan sedikit perkembangan you sekarang. Dah apa orang cakap, dah susut sikit. Kalau dulu kembang. Okay, Alhamdulillah Bella baru je start aktif balik lah dalam dunia hiburan ni. Macam sebelum ni, siapa yang tahu, Bella baru saja melahirkan seorang putera yang dah diberi nama tapi masih dirahsiakan. Jadi baru Alhamdulillah baby pun sihat, Alhamdulillah. Cuma macam sekarang slowly lah nak get back on track balik. Kita start slowly lah kan. Tapi dalam masa kita bulan Ramadan ni dah nak dekat raya ni, of course lah promosikan lagu raya pun ya juga kan. Siapa yang suka lagu raya mana tu, Alhamdulillah masih lagi orang dengar, masih lagi orang support. So a bit here and there lah di bulan Ramadan ni. You said much, that promosikan lagu raya. Ada lagu raya baru ke? Kita masih lagi promoting raya mana. Sebab lagu tu pun masih lagi, kalau Bella pergi mana-mana semua macam, akak balik kamu mana? Macam tu kan. Lagi pula ada baby tahun ni, jadi macam semua orang macam, akak ada baby tahun ni, raya mana pula? Dia kata kan. So masih lagi promoting the same song, tapi mungkin ada a little bit tweak lah on lagu raya mana yang korang boleh tonton di social media Bella. Nanti Bella akan share, insyaAllah. Okay, so since you are a new mother, maksudnya baru lagi melahirkan seorang putera, seperti tadi yang Nabila cakap, macam mana rutin puasa you? Macam sebelum ni berbeza, and then hari ni ada tambah seorang lagi. Kalau nak lebih detail, I'm a breastfeeding mom kan. Jadi as a first time mom ni, banyak persoalan yang tak terjawab. Macam boleh ke puasa, boleh ke kalau tidak berpuasa kan. Macam mana pula nanti kita nak bagi makan kat anak kan. Kita sedih kalau tak cukup ke apa kan. So banyak bertanya. Dan ada juga eksperimen. So apa yang Bella boleh cakap, bulan Ramadan Bella untuk tahun ini memang sangat mencabar ya. Tapi Bella rasa Bella enjoying the process lah. Of course lah, ada hari yang Bella mampu, ada hari yang Bella tak mampu. And Bella buat pun bukan untuk Bella sebenarnya, tapi untuk anak Bella juga. So untuk tahun ni adalah beberapa lompong kan. Tapi tak adalah orang kata tu tak boleh nak puasa langsung. Boleh berpuasa, cuma ada benda kurang. Jadi kita kena tahulah yang mana baik untuk badan kita dengan untuk anak kan. Sebab lagi pun you buat tu bukan kerana you suka-suka pun. Benda tu buat untuk anak juga. Betul. Untuk your kesihatan juga dan sebagainya. Ya ke? Suka-suka? Tak ada. Sebenarnya nak tanya juga ni soalan ni. You puasa tak hari ni? Nanti kita sembang belakang. Kalau tak puasa nak ajak lepas ni KFC ya? Alamak, jangan. Tak adalah. Alright, Nabila, kita dah tahu semua orang yang berkahwin pasti mahukan menimang cahaya mata. Betul. So apa perasaan you lepas you, okay lah, maybe we can share that daripada saat you tahu yang you mengandung, and then now dah ada anak itu di tangan sendiri dan menjaganya selama 2 bulan 3 minggu, right? Ya, betul. So how is it? How it feels? Mungkin boleh share kan? Ya Allah, ya Tuhanku, rasa such a blessing lah kan. Waktu kami berdua dapat tahu tu memang sangat teruja. Dia macam mixed feeling sebenarnya. Dia teruja, happy, at the same time macam nervous. Betul ke kita ni dah jadi, dah ready untuk jadi parents kan. And then are we like mentally ready, financially ready, physically ready, semua benda tu lah. So bila awal-awal tu memang lompat-lompat lah, macam happy-happy lah kan. Tapi bila dah makin lama kan,
makin lama tu dia macam kelakar sikit lah. Korang jangan serius sangat tau. Makin lama kan, macam 2 bulan, oh seronoknya dah dapat baby bump. Lepas tu dah 3 bulan tu semua orang macam, ya ke patutlah berseri-seri. Oh seronok pula, orang puji kan. Lepas tu 5 bulan semua orang dah tanya, okay nak apa, nak bagi hadiah. So benda tu macam seronok tau. Tapi dah masuk bulan yang ke-9, yang ke-8, dah penat, dia dah macam betul ke ni? Dia ada macam, bukanlah kita hesitate, bukan kita hesitate tau, kita nak anak ke apa kan. Cuma kita macam, betul ke ni, betul ke ni, entah you lah ni. Dia kata I pula, yelah you kata you nak, tak you kata you nak. Dia macam you dengan your husband gaduh lah. Tapi gaduh-gaduh gitulah kan. Sebab I think it's more like nervous to be a parent kan. Because itu satu tanggungjawab yang sangat besar, yang kita berdua sendiri pun masih lagi belajar untuk untuk buat lah, untuk hadapi kan. Sebab kami berdua, kalau seperti yang siapa tahulah, kami berdua tu kenal tidaklah lama kan. Jadi proses pengenalan tu macam kita masing-masing ada kerja masing-masing. And then tiba-tiba now kita ada seorang putera yang perlu kita jaga. Kita nak bela dia pun kena betul-betul kan. Jadi macam macam mana kita nak jaga dia ni, macam I nak macam ni, you nak macam ni. So banyak benda yang kita kena discuss after. So waktu tu nak belajar jadi mak bapak lagi, nak belajar emosi lagi, emosi kita sendiri lagi. Macam Bella pula lepas pantang pula macam mana emosi lagi kan. Dengan waktu kita berpantang, suami masih bekerja pula. So benda tu semua dalam masa yang sama, daripada masa yang sama. Tapi Alhamdulillah, apa yang Bella cakap, Bella sangat-sangat happy dengan proses itu. Turun naik ke benda tu semua benda yang harus kita lalui lah. Satu fasa yang Bella takkan lupakan sampai bila-bila. Betul. But you look glowing. I mean like, yalah, not comparing dengan ibu-ibu di luar sana, tapi you look like macam tak bersalin, tak apa. Kalau you macam sama je macam dulu, dah mengandung, and then still sama. So just now Bella ada mention about berpantang, and then ada emosi nak kena cover. Betul. Mungkin boleh sharekan macam mana masa berpantang tu, adakah you keep discuss dengan your husband, and adakah your husband membantu sepanjang you berpantang? So of course suami Bella memang sangat membantu dari segi emosi kan, kudrat pun. Ada benda yang memang Bella sendiri yang macam tak payahlah buat geram kan. Sebab macam contohlah tukar pampers kan, ada orang kata tu kerja lelaki. Bella bagi juga, tapi dia pun kadang-kadang macam dia nak buat je. Dia macam mana ni? Tak apalah, biar je lah ayah buat. Macam tu. Bella pula ada yang perangai yang macam tu kan. Tapi dari sudut yang lain, ada benda yang suami Bella bantu. Mungkin sebab tu juga Bella dapat healing sebaik mungkin lah kan sepanjang pantang tu. So apa yang Bella taklah amalkan makanan pantang macam biasa dan sebagainya lah. Tapi apa yang Bella boleh share dengan new mom dekat luar sana, mungkin yang tak lama lagi akan bersalin dan sebagainya, bila pantang tu make sure kita pantang betul-betul kan. Kalau ada rezeki lebih, kalau boleh kita hire CL yang bertauliah kan. Kalau boleh ada orang yang membantu kita sepanjang kita berpantang. Kalau suami pun okey je. So make sure kita berpantang tu betul-betul. Janganlah tiba-tiba nak minum air sejuk ke apa. Kalau dah orang tua kata jangan. Tapi you memang ini pun soalan cepu mas juga. Pernah tak melanggar apa-apa pantang yang dipantangkan? So far tak pernah. Bella memang ikut betul-betul memang tak makan ais, memang Bella tak usik langsung. So kalau orang kata kalau jangan makan pedas, tak apalah, kita turutkan walaupun kita suka makanan Indonesia kita suka kan. Penyek lah sambal belacan lah apa benda tu kan. Ya Allah, sabar je, 44 hari tu sabar je. And Bella extend juga my confinement tu, confinement period tu Bella extend lagi lama lah. So Bella make sure Bella dapat rehat yang secukupnya, yang bila Bella dah start nak kerja balik tu, Bella betul-betul dah ready. My mental, my physical all ready lah. So even your baby pun got a lot of benefit daripada mami dia yang memang menjaga kesihatan sebaiknya. Alright Bella, kita dah tahu macam mana you jaga during your pantang, and then your husband is sangat-sangat membantu. Apakah perubahan terbesar you selepas menjadi ibu? I mean like maybe you can share something yang macam selama ni tak pernah bangun malam, kena bangun malam setiap malam pula. So maybe you can share. Berjaga malam tu dah jadi satu kebiasaan lah. Macam kadang kita show habis lambat kan, pukul 12, 2 baru sampai rumah, baru balik apa semua kan. Cuma
orang Bella rasa timing yang kejap bangun, kejap tidur, kejap bangun tu, yang itu yang kacau sikit. Lagi memenatkan Kita biasa macam kerja je. Daripada katalah kita punya call time pukul 6 pagi kan. Bella 6 pagi tu bangun, sampailah pukul 12, 2 tu sampai rumah tidur. Then kita dapat kita punya beauty sleep tu 4 jam, 6 jam kan. Yang ni dia tak ada tau. Nak kata beauty sleep tidak, nak kata nap tidak. Dia macam tak ada kan. Ada orang kata power nap kan. Dah tak ada power nap. Tapi you grumpy tak bila you macam diganggu tidur tu? Betul is because of anak. Kita tak boleh nak marah pun. Tak boleh marah. Tapi you grumpy tak macam bila dekat rumah macam tu, keluar pun you macam stress je ke? Ataupun you okay je? Alhamdulillah lah. Apa yang Bella cakap, Bella bersyukur sangat dengan adanya orang sekeliling Bella yang membantu Bella lah. Selain daripada suami Bella, waktu Bella berpantang, family, mak ayah Bella ada dekat rumah. So tak banyak sikit, diorang pun membantu juga kan. Kadang-kadang tolong masak, kadang tolong tengok baby. Cucu sulung kepada your parents? Kira Bella anak bongsu, Bella yang terakhir dah. So cucu hopefully ada lagi lah nanti kan. Tapi untuk bongsu, Bella ni cucu yang dinanti-nantikan lah. Akhirnya anak aku yang bongsu ni dah kahwin dah. So diorang pun dah habis dah tanggungjawab diorang. Untuk diorang quite excited jugalah untuk anak Bella sebenarnya. So selain daripada family, ada juga team management Bella, my PA, my manager, semuanya make sure schedule Bella tu disusun dengan baik, mengikut masa yang Bella ni lah yang Bella boleh, yang sepatutnya lah. boleh lah. At least dalam masa yang sama ada masa dengan anak juga. Betul, dan masa dengan husband Bella juga dan rehat. sebagainya. Betul. Alright, kita tengok macam selama 2 bulan, I ambil betul-betul lah yang you bagi 2 bulan 3 minggu you dah jadi ibu ni kan. Betul. Apakah perasaan benda yang paling best sekali selepas bergelar ibu? Best dia bila kita dapat tengok anak kita tu. Bella tak tahu macam mana nak cakap, because Bella suka sangat tatap baby M. Bella kita panggil baby M. Bella suka sangat tatap baby M. Kadang bila Bella tengok dia kan, macam ya Allah, apalah kebaikan yang aku buat ni sampai kau kurniakan anak alhamdulillah sebaik ini, sesempurna ini. Macam tu. Sebab jujur Bella cakap, baby M ni dia sangat mudah. Orang panggil dia easy baby lah kan. Dia nak susu, dia bangun dah. Kejap je. Alhamdulillah tak ada. Even semua orang pun cakap macam tu. So Bella bersyukur sangat-sangat. So itu macam Bella cakap tadi, it's a blessing lah untuk Bella dikurniakan seorang cahaya mata yang menjadi kebanggaan Bella dan juga suami. Betul. Mungkin dia tahu mak dia dengan ayah dia sangat sibuk. The mother itself busy. Dia cakap macam tu sedih. Dia macam dia kecil-kecil dia dah kena belajar. Dia kena faham. Dia dah kena faham kan. Padahal dia kecil lagi. Tapi itulah dia baik sangat. Maybe daripada masa you membawa dia selama 9 bulan tu, dia dah feel it. Mak dia baik kot. Tiba kat yang tu. Okay, alright Bella, selain daripada cerita pasal ibu kan, maybe I just nak tanya lah, sebab mungkin orang kat luar sana yang peminat-peminat you yang ramai tu kan, yang selalu tengok TikTok you berjuta-juta tu, dia nak tanya kenapa Bella tak share lagi ni nama anak dengan muka anak ni. Sebab kalau you perasan, ada setengah artis yang memang menjaga perkara tersebut and kita respect. Tapi on side Bella, kenapa? Adakah benda yang sama juga ataupun you ada your certain reason? Bella rasa reason Bella sama je dengan rakan-rakan artis yang lain. Ataupun ada juga orang-orang yang bukan artis pun memilih untuk tidak expose gambar anak, nama anak kan. Macam Bella, Bella pasti semua orang memahami je. Even fans Bella pun diorang tanya tu try luck, kata kan, kau tunjuk alhamdulillah kan, kau tak tunjuk tak apa, diorang faham kan. Tapi Bella rasa adalah langkah yang terbaik untuk tidak tunjuk muka anak Bella buat sementara waktu lah kan. Lambat laun Bella akan tunjuk juga. Cuma pada awal 6 bulan pertama ni mungkin belum lagi lah kot kan, nama dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita nak cakap pasal social media ni, dia macam-macam kan kita boleh buat kan. Lagi dengan AI pula, lagi canggih teknologi tu, lagi merisaukan. Tapi baguslah untuk kita punya kemajuan teknologi tu memang bagus. Kemajuan negara betul. Kemajuan negara tu bagus. Memang tip top. Tapi sebab itulah kita sendiri kena tahulah kan kat mana boundariesnya tu. So buat masa sekarang ni Bella belum ready lagi untuk share. Sekiranya Bella dah ready, nanti Bella akan share lah. I'm waiting lah lagi berapa
bulan. Itulah. 4 bulan insyaAllah Takut lepas 6 kan? bulan. Tapi betul sebab kalau kita tengok pun Bella kan sekarang ramai juga orang bercerita kalau kita, even bukan baby pun, kadang-kadang pasangan, Betul. even muka kita sendiri pun ramai orang sentiasa kata jangan terlalu share sangat. Betul. Sebab dekat luar sana kita ada penyakit ain. Betul. Kan orang keep mention about that. And then Betul. kita cuba untuk menghindari apa yang patut. Betul. Kalau Selagi kita Bella boleh sendiri, elak. adakah you rasa pertama, adakah you percaya tentang penyakit ain ini, ataupun you rasa macam why not kita memang cuba untuk hindari benda-benda yang kita sendiri pun kadang-kadang tak boleh kawal. Betul. Mungkin you know. Of course Bella percaya je kan, dengan apa benda yang berlaku di atas muka bumi ni, semuanya berlaku atas ketentuan dia juga kan. Kalau ada tu memang ada. Cuma betul macam Bella cakap tadi, benda tu atas kita. Kalau kita yang membenarkan benda tu berlaku, dia akan berlaku lah. So macam penyakit air ni, memang benda tu dah tidaklah terbukti, tapi ada kan wujud kan. Sebab Bella notice je kadang-kadang ada orang dia sebelum ni dia tak pernah share. Sekali dia share, terus time-time tu lah adalah ujian dia gini gitu kan. So dia pun macam waktu tu belum famous lagi kan topik air ni. Orang betul, rasa betul. Macam betul ke ada orang kata dengki, orang kata iri hati kan. Macam air ni benda yang kadang orang tu tak berniat apa pun, cuma hati dia terdetik je. Terus dah. Kadang-kadang kita share tu sebab kita seronok di platform kita sendiri. Kita tiada rasa macam kita nak share, nak menunjuk. Tapi mungkin orang, penerimaan orang di luar sana kadang-kadang dia ni nak share pula. Konon bagus lah tu konon. Betul. Orang punya penerimaan lain. Penerimaan lain. Ada orang dia rasa motivated tau bila tengok bagusnya dia ni kan. Nak buat jadi, nak jadi macam dia. Bagusnya dia jadi mak anak 2 tapi dia masih lagi boleh bekerja. Ada orang macam alah kau boleh lah. Aku pun anak 2 juga, boleh je buat kerja. Dia ada je kan. Dia punya dia punya syaitan tu akan view ada dia, perspektif dia tu lain sikit kan. So memang susah lah, benda tu di luar kawalan kita kan. So kita ni sebagai pengguna social media ni kena guna dengan bijak lah. Dan kita cuba hindari apa yang patut. Kalau boleh hindar, betul. Alright, kita dah banyak cerita pasal Bella as a mother, Bella punya kehidupan. Kehidupan selepas menjadi ibu, and then pengalamannya sikit-sikit. Okay, kita back to yourself lah sikit. Alright. Okay, kalau dulu kan Bella, you always terpalit dengan kontroversi tau. Macam-macam, itulah, inilah, pop-pop lah, inilah macam-macam. And now mungkinlah selepas dah kahwin, nampak sedikit matang, lagi-lagi dah menjadi ibu, lagi matang. How you kekalkan diri you untuk jadi lebih relevan and then masih lagi diterima oleh orang kat luar sana? I think kita kena ikut peredaran masa juga kan. Macam kadang-kadang bila kita, kalau dulu single macam-macam lah kita boleh buat, konten itu, konten ini, gimmick itu, gimmick ini kan. But now you still buat tau dengan your husband? Ada dengan husband dah. Alah janganlah, I sedih. Soon. So macam sekarang kita ada banyak pihak yang perlu kita fikirkan. Macam contoh yalah, macam Bella dah berkahwin, kita dulu kita fikir kita, and then kita tanya mak kita je, mak boleh tak buat macam ni? Okay, mak dah tahu kan? Okay, nanti mak prepare tau. Situlah. So mak kita tak terkejut. Dan macam sekarang ni kita dah kena fikir pihak belah keluarga belah mertua kan. So banyak banyak pihak yang kita kena jaga maruah keluarga, jaga sensitivity kan kedua-dua belah pihak. Jadi benda tu je lah yang membuatkan Bella berjaga-jaga dalam membuat konten ataupun buat apa-apa posting lah di social media. So kalau nak cakap pasal kekal relevan tu memang tak susah, tak mudah. Tak mudah, tapi tak mudah, kena buat lah. Tak mudah, tapi memang kena buat because as a public figure kita kena sentiasa ada di dalam kena dunia lihat, maya ni kena kan. Lihat. Nanti kan kalau tak post lama orang kata tengah dah berehat ke kan. Gimana pula nanti orang tanya-tanya pula kenapa dia senyap ni, entah kan. Kita pun tak nak timbulkan apa-apa fitnah juga. So kena make sure keep on posting lah benda-benda tu semua untuk kekal relevan. Of course macam Bella sebagai seorang penyanyi, I have to keep on release produk, produk yang baru and then yang berkualiti lah untuk fans Bella ataupun peminat-peminat yang baru nak mengenali Bella. Kalau pelakon kena ada naskah yang bagus jugalah kan. Berlakon macam sekarang ni Bella baru berjinak-jinak dalam bisnes. Bella ada produk called sikit lah kan. Bella ada produk called Madu. Yang itu pun salah satu
inisiatif Bella jugalah untuk cari career lain selain daripada menyanyi, sambil membizikan diri juga. Betul. Okay lah. Baby M sangat beruntung dapat mak yang sangat-sangat multi talented. Alhamdulillah. Baik. Dia akan tengok nanti bila dah besar nanti kita akan bagi episod ni. Tengok Saya nak tanya juga dalam keadaan Bella sentiasa posting dekat TikTok. Ini saya punya soalan sendiri lah. I mean like I would like to know bila dekat TikTok tu kadang-kadang your husband pun masuk sekali tahu dekat content you. And then how penerimaan dia sebagai seorang sebelum ni bukannya orang yang ber-TikTok ataupun sentiasa buat content, tiba-tiba dapat isteri yang kena content 24 hours. Betul. Apakah penerimaan dan apakah macam mana you bentuk dia untuk jadi macam mana you juga? I tak adalah bentuk dia sangat. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahulah, every time I buat tanpa dia sedari. So adalah orang-orang yang komen kan, laki dia macam tak nak layan dia je. Memang dia tak layan Bella. Korang jangan cakap ni tau, memang dia tak nak layan Bella. Sebab dia macam habis je record tu kan, you buat apa lagi ni? So the face tu betul lah sama betul, lah dengan memang tu muka dia. Dia memang tak nak layan lah. So bila dah habis tu kan, Bella nak post, so Bella akan tanya dia dulu, boleh tak nak post ni? Lepas tu dia tengok, apa tu? Kat mana tu? Jangan pelik-pelik lah, dia kata yang tu. Lepas tu Bella pun tengok, ada tak pelik lah, okey lah ni. Tak ada lah dia, kita convince dia kan. Suka hatilah. Yang tu. Tapi kadang-kadang dia kata up to you, kadang ikut mood juga kan. Tapi kalau bab-bab nak post content ni, memang dia pun tahu tu salah satu part of job juga. Part of my job juga. And then dia pun mengenali Bella ni macam mana. Bella pun tak pernah lagi post benda-benda yang pelik-pelik, yang mengaibkan sesiapa kan. So dia tahu Bella buat lawak-lawak gitu je. So dia pun membenarkan. But I love your lip sync every single time. I mean you pandai. Macam Bella ni dia datang dia dah main dah dengan dia punya video-video dia. You tak tahu berapa take I know that it's gonna be banyak take. Tapi gigih lah. Gigih. Alright. Manusia memang akan ada ujian, Bella. I mean like semua orang tak akan terlepas daripada ujiannya. And then I believe dalam sepanjang you dalam industri pun banyak benda yang berlaku dekat you. Tak kisahlah apa-apa pun perkara tersebut. Maybe you can share dengan orang kat luar sana, dari mana kekuatan yang you dapat sebagai Nabila Razali? Apa yang I boleh cakap, niat lah. Niat Bella untuk masuk ke dalam industri ni memang untuk mencari rezeki. Rezeki yang boleh tampung Bella, tampung keluarga Bella. So memang Bella berpegang pada itu saja. And now that I have a son, Bella pegang yang itu pula. So sebab tu ramai orang tanya, macam mana kau boleh kuat lah, kau kena kecam teruk kot ni semua. Yang bagi rezeki bukannya dia. Yang bagi rezeki adalah dia kan. Jadi untuk Bella tu, selagi benda tu tidaklah menjatuhkan air muka Bella, tidak menjatuhkan maruah keluarga Bella, tak menjejaskan nombor di akaun bank Bella, Bella akan betul yang itu I setuju. Bella akan teruskan bekerja macam biasa kan. Tapi itulah, apa-apa kekurangan daripada Bella akan cuba buat penambahbaikan kan. Ada orang kata Bella nyanyi gitu gini kan, okey Bella pergi kelas, dan Bella akan pastikan setiap apa orang kata persembahan yang Bella bagi tu bertambah baik selepas itu kan. Tapi kalau nak cakap pasal macam mana nak kuat ni, selain daripada niat tu, second kena ada support system yang sangat kuat. Macam Bella akan sentiasa mention pasal family Bella. Kalau dulu first family lah, now okay, husband Bella yang sentiasa support Bella, and then my family yang sentiasa bagi dorongan. Dia kata tak apa, kita orang ada kan, kawan-kawan, team management Bella, all this memainkan peranan yang sangat penting dalam career Bella. Sebab kalau tak ada ni, pagar-pagar ni, kita pun mungkin tak kuat sangat. Kita pun akan macam lah, mungkin betul lah diorang cakap, mungkin aku patut berhenti. Dan kita pun je sendiri overthinking. Kita pun overthinking kan. Kita pun patut macam mengiyakan lah. Kita mengiyakan dia. Kita macam okey lah, kita bagi je lah dia menang, jadi kau happy. Tapi kita tak happy kan. So itulah. And third, because ini adalah minat Bella daripada dia kecil lagi. So kenapa Bella nak kena dengar cakap orang kan, sedangkan kita nak benda ni.
And sebelum Bella masuk dalam industri hiburan ni, memang mak Bella dah pesan awal-awal. Dia kata kalau betul nak jadi penyanyi, kau kena kuat. Dia kata mak Bella pula dia memang orang yang kasar. So dia kata kau kena kuat, tak boleh cengeng-cengeng. Tak, orang Melaka. Hawa betul. Hawa. Dia lagi kasar dia. So dia dah cakap kau kena kuat, tak boleh cengeng-cengeng, tak boleh cembeng macam ni kan. Sebab Bella memang cengeng dulu. So bila kuat ni, even my family also kadang dia pun macam terkejut, macam tak faham macam mana kau boleh buat bodoh je, orang cakap apa-apa kan. Kalau ada orang setengah dah koyak lah. Jujur Bella cakap, adalah time Bella koyak, tapi tidaklah selalu. Bella tak membenarkan this negative aura masuk ke dalam circle Bella. Sekiranya ada, kita terus block. Kita cubalah untuk terus block. Kalau kita tak mampu, slowly lah, sikit-sikit kan. Distance yourself. Distance yourself Tapi itulah mak Bella memang dah pesan awal-awal. So my mental ni memang awal-awal dah tahu, kalau nak masuk dalam bidang hiburan ni kena kuat. Ni kan dari segi mentally, and kita punya hati kita pun kena kuat. Niat tu kena betul. Dan niat kena betul lah. Kalau masuk nak sekadar popular lah dapat. Popular lah dapat kan. Sebab kita akan drawn to whatever yang kita nak niat, tau sebenarnya. Kalau korang tahulah ada 5 jenis law tu. Tahu tak, Murphy's Law, Law of Attraction, semua tu benda tu. So apa yang kita nak, kita akan dapat sebenarnya. Betul kan. So kalau korang nak yang itu, korang akan bekerja pun untuk itulah. So saya korang akan dapat. Saya kena setkan mind saya hari ini. Saya nak apa? Kahwin anak raja. Dapat. Okay Bella, tadi you dah ceritakan kekuatan you sebagai seorang Nabila Razali. Tak mudah sebenarnya dalam industri ni. I rasa semua orang pun diberikan ujian yang berbeza. Cara nak overcome benda tu pun berbeza. So mungkin kan sepanjang ujian tu berlangsung dalam hidup you, ada tak doa-doa yang you amalkan yang mungkin boleh kita sharekan kepada orang kat luar sana? Apa ya? Even masa you tengah down pun kan, dulu kan banyaklah orang cakap kontroversi sana sini. So apa yang you rasa macam aku tahu diri aku is very good and all, tak perlu dengar cakap orang. Mungkin ada satu benda yang you amalkan ke, salawat ke apa yang boleh you sharekan, yang kekalkan diri you remain untuk firm diri you sebenar, macam tu. Selalunya kalau apa ni, I kebanyakan selawat je lah. Selawat yang paling mudah kan. Betul. And then kalau dia ada banyak jenis lah. Kalau macam I nervous selalu before I naik stage, Al-Fatihah tu wajib lah. Al-Fatihah and then Al-Nashrah tu. Surah dia nak menghilangkan nervous. Hilangkan nervous kan. Dia bagi kita tenang kan. So yang itu. Sebab I pun masih lagi ada my stage fright kadang-kadang. Lepas insiden, even though dah berlama dalam selepas yang insiden tu berlaku tu, masih ada lagi kadang-kadang nak naik pun masih shaking lagi, masih ada rasa mual gitu kan. Bella akan amalkan surah Al-Insyirah tu lah before naik. Lepas tu ada macam masa-masa sikit. So my team tahulah, dia dah tahu dah my routine before. Kalau dia orang tengok muka je biru je, terus send help lah. Tapi kalau macam tengah ada problem ke apa ke, selalunya selawat lah yang kita boleh ulang-ulang, yang kita boleh amalkan di mulut, senang yang laju. Tapi kalau sekiranya Bella perlu nangis, Bella akan nangis sepuas-puasnya. So Bella akan habiskan. You tak hold back maksudnya macam tak, nak keluarkan terus. Tapi make sure benda tu tak berlarutan lah. Kalau Bella nangis all out benda semua, and then the next day tu Bella sambung kerja balik. Esok tu masih tak ada apa berlaku. Esok tu memang buka buku baru dah. Tapi if you need to take a day off, ambil lah. Jangan rush nak terus ke jadi normal. No, I'm fine. Tapi sebenarnya tak fine. Betul. Nanti dia akan lagi kita punya mental juga kan. Betul lah. So dalam pada masa kita nangis tu, muhasabah diri juga kan. What went wrong, apa improvement yang kita kena buat, apa benda yang orang marah-marah sangat kat kita ni contohnya lah. So fikir balik benda tu, and then satu hari tu kita dah collect semua benda tu,
collect data tu kan. Malam tu fikir balik, okay faham, lepas ni kena buat gini. Esoknya akan lebih rasional lah. Lebih fresh, start a new day. Rasional. Kita pun boleh start kerja pun, kita akan macam hari tu diorang tak yang tu, so from now on kita buat lain. Kita aware lah dengan benda tu. I think semua orang pun perlukan benda macam tu. Sebab kadang-kadang kan bila kita sedih ni, dia akan membawa masa sampai seminggu. Dia dah tak jadi. Betul kita kena bagi rehat kat diri kita. Tetapi kalau terlalu sangat mendengar apa yang kita buat pun, kadang-kadang dia akan memudaratkan diri kita sendiri. Jangan layan sangat. Jangan layan sangat. Betul ayat dia. Jangan layan sangat. Jangan manjakan diri. Betul, jangan manjakan diri. And ada satu lagi ayat ni yang Bella baru sebenarnya baru belajar. Ayat tu dah lama dah, tapi adalah kawan ajar kan. Ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat pendek je, tapi Bella nak hafal punyalah lama. Kan terbalik kan. Sebab tu macam Bella suka benda yang pendek-pendek yang boleh ulang-ulang. Macam selawat kan senang kan. Sebab sejujurnya Bella ni tidaklah hafal sangat banyak surah dan sebagainya lah. Tapi Bella suka benda-benda yang pendek yang boleh Hmm. ulang-ulang, yang memudahkan kita. Yang macam kalau kita tengah stres pun, kita tak perlu nak kena fikir ayat dia next, ayat yang kelima ni kan salah makhraj pula, kan salah kan. dan sebagainya. So apa yang Bella cakap, ayat la ilaha illa anta ni memang tiap kali Bella baca, betul perkara tu akan mudah. So kalau korang pernah berada dalam situasi yang sangat sukar kan, ataupun dalam keadaan yang tertekan ke, menyerabutkan ke apa ke, cubalah amal ayat tu, insya-Allah lah macam dipermudahkan. Betul. Alright, kita dah cerita dah a few things, mungkin amalan yang you buat sepanjang the whole year dekat industri. Mungkin Bella boleh sharekan juga pada kita semua, what is your next plan? Ni dah sebelum ni macam berehat sekejap sebab baru lepas bersalin, and then nak jaga baby sikit. And then next plan ni apa? Ke baby kedua ke? Awak ingat. Okay, next plan Bella, macam Bella dah cakap tadilah sikit. Bella baru je berjanji dalam business. So Bella ada juga release my own scarf, tudung, and then produk makanan, kompleks madu yang Bella bagikan nama Madu. So these two brands ni yang Bella cuba untuk apa orang kata, utamakan lah. So Bella nak start kembangkan lagi bisnes Bella, kedua-dua bisnes Bella yang inilah. So hopefully yang ini ada masa depan yang cerah lah. Nanti insyaAllah. Sebab fans Bella, you je beli je dah, you dah kaya dah. Alhamdulillah. Sebab Bella masih lagi macam aktif dalam bidang nyanyian Bella kan. Berlakon berehat sekejap lah. Sebab dia memerlukan masa yang lebih kan. Jadi nak tinggalkan anak lama-lama pun agak susah kan. Tapi macam menyanyi masih lagi aktif. Bella ada plan untuk release single tak lama lagi kan. Nanti ada boleh bagi tahu ke? Tak boleh. Dapat gelengan. Tak apa. Not yet. Nanti Bella share. Okay. So planning untuk bidang nyanyian tu masih lagi ada. Benda tu kita dah sort like this year and then next year apa benda nak buat. So the next 6 to 1 month tu dah ada banyak lah. Dah alhamdulillah. Semua benda dah sorted lah. So business ni je yang macam baru nak bergerak, yang kita nak stable kan tu. So these two. Selain kita dah tahu dah your planning in the next 6 months to 1 year, and then mungkin insyaAllah dalam masa sama you pun akan melihat anak you membesar dengan jayanya. InsyaAllah. Apakah ini memang lari sikit lah daripada soalan tadi kan, tapi apakah persiapan yang you akan buat lagi-lagi nak dekat raya ni, since you dah bergelar ibu? Macam sebelum ni you keluarkan lagu raya sebab you tak nak raya balik Kelantan. Bukan tak nak. Okay you tanya. Jangan gaduh ni kau. Okay sekat lah. Tapi masa tu I ingat lagi you buat benda tu sebab you tanya your husband kan nak balik mana, tapi dia kata Kelantan. Okay. So bila dah ada your baby M, adakah ada lagu baru ke, ataupun bagaimana persiapan raya sebelaku sebagai seorang ibu pula tahun ini? Lagu tu plannya ada, tapi belum berkesempatan lagi kan. InsyaAllah kalau ada rezeki sempat kita buat. Tapi preparation untuk raya BBM ni sejujurnya Bella boleh lupa. La ilaha illallah. Sebab Bella fikir dia masih newborn, tak apa, dia pakai baju baby. No.
Ya. Bella masa hari raya tu dia dah 3 bulan. Ya, tak. Bella tak kira lah tu. Bella Okay, fikir, okay. anakku masih newborn. Nah, macam tu, newborn. Okay. Sampai bila newborn pun tak tahu. Masalahnya baju mak dah settle. Berapa pasang tu? Orang lain tak mengah je. Masalahnya orang lain kan semua macam fikir baju anak dulu. Kan semua mak-mak semua dah fikir baju anak. Mak yang ni tak. Oh, you masih fikir anak you newborn lah. I fikir anak I newborn, I rasa macam tak apa. Dia pakai baju sarung-sarung ni je. Tapi tak ke first day raya you tak nak dia pakai baju Melayu kecil tu exactly. Kan cute. So bila dah nak dekat raya ni kan, kita lagi berapa minggu kan raya betul. kan. So fikir macam jap, anakku dah 3 bulan. 3 bulan dah bukan newborn dah ni. Lepas tu macam mesti kena pakai baju Melayu. Nak jadikan cerita keluar pula dekat Instagram kan, iklan-iklan apa semua baju baby kan, apa semua kan. Wah lah, ada orang jual lah baju baby. So belum nak lagi beli tapi dah survey. Dah So letak macam dalam list to cut lah. Dah letak dalam list lah. Tapi kalau nak cerita lebih lagi lah pasal raya ni, colour pun kita orang tak decide lagi. So macam mana nak beli? Tapi tak apa, Nabila Razali a day before pun boleh beli. Jangan. Betul lah, maksudnya at least adalah benda tu kan. Orang lain mungkin anak dia berderet, so dia kena decide awal. Betul. Kadang-kadang size tak ada. You 3 orang je. So okay. Tak, 3 orang pun fikir diri. Ya Allah. Tapi yang paling penting tu yang mungkin kita boleh highlight kan, baju mama dah settle. Ya, dah settle. Baju mak dah settle. Baju anak pun baju sarung je. Ya Allah, apa mak ni. So last kita pun dah nak habis dah kita punya podcast. Mungkin Nabila boleh sharekan you punya, it's not harapan lah kan, tapi macam maybe something yang good you do dekat Ramadan ni yang orang lain boleh ikut sekali. And then mungkin wish untuk orang-orang kat luar sana yang mungkin mengalami fasa seorang ibu muda lagi, and then mungkin Tanta bila dia tengok ni dia pun astaghfirullahalazim, aku pun baru teringat baju anak aku. Kan. So mungkin boleh sharekan, silakan. Alright, first of all thank you so much kepada tim tak reset sudi jemput Bella untuk minggu ni. Bella harap apa yang Bella kongsi tadi tu bagi manfaat lah kepada semua yang menonton. Tapi untuk new mom kat luar sana, just enjoy the journey daripada awal awal kehamilan sampailah kita nak melahirkan dah. Sampai kita melahirkan dan sampailah kita berpantang dan sebagainya. Just enjoy the process. Semua benda ni berlaku hanya sekali. Bella pasti setiap kali kita melahirkan tu dia punya experience dia lain-lain. So apa yang kita lalui untuk anak yang seorang ini, kita enjoy lah sepuas-puasnya. Kan janganlah mengeluh sebab anak tu satu kurniaan kan, satu rahmat daripada Tuhan. Jadi jaga elok kan. Dan selain daripada tu, kalau nak pasal raya tu jangan gaduh-gaduh lah nak pasal balik kampung raya mana. Dah 2025 dah, balik mana-mana pun okey je. Highway banyak, tak jam dah sekarang. Jam masalahnya Pantai Timur jam. Kalau jam naik flight, kalau susah sangat tu helikopter ada. Cuma duit lebih sikit lah. Alright, thank you so much Nabila Razali kerana saying yes tu Takkan Tak Reset by Media Hiburan yang dibawakan oleh Kenanga Investors Berhad. So dalam masa yang sama kita dapat juga sebenarnya a lot of sharing daripada Nabila Razali sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemain industri, dan juga mungkin beberapa perkara yang you sharekan tu bermanfaat daripada orang luar sana. Dan macam biasa kita punya pun dah settle. Mungkin kita akan jumpa lagi akan datang di episod yang akan datang bersama dengan selebriti yang lain pula untuk sharekan mereka punya pengalaman kehidupan, perkongsian pengalaman macam-macam lah. So nak tengok dan nak tahu siapa selepas ini, kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye.